Jika korang melancong ke negara Iceland, korang kena tahu, Iceland ialah negara yang tiada nyamuk dan ular. Ini kerana cuaca sejuknya yang ekstrim, kawasan jauh terpencil dan musim panas yang agak pendek. Iceland juga dikenali sebagai negara api dan ais. Ini kerana ada lebih 130 gunung berapi yang masih aktif dan glasier-glasier yang sangat besar. Populasi manusia di Iceland sangat kecil, sekitar 383,000 orang sahaja. Tetapi sebaliknya, populasi biri-biri lebih banyak dari manusia di sana. Cara nak ke Iceland hanya dengan kapal terbang sahaja. Tiada train atau jalan darat. Ada kapal krus dari Denmark, boleh bawa kereta sendiri, tapi ambil masa 2 hingga 3 hari untuk sampai ke Iceland. Kita orang Malaysia tak perlu mohon visa jika nak ke Iceland. Boleh stay sehingga 90 hari sebagai pelancong. Mata wang mereka dipanggil Icelandic Krona. Wang kertas di Iceland dibuat daripada polymer khas untuk bertahan dengan cuaca ekstrim. Harga petrol pula berbeza di setiap stesen minyak. Ini kerana setiap jenama ada kos yang berbeza. Stesen yang sibuk ataupun jauh selalunya lebih mahal. Tiada pengangkutan awam, hanya teksi dan bas sahaja. Majoriti penduduk Iceland mempunyai kereta mereka sendiri. Tiada McDonald's, Starbucks atau Burger King di Iceland. Tapi yang ada Subway, Domino's dan KFC. Angin di Iceland sangat kuat sehingga kan wanita ni tak boleh nak tutup pintu kereta dia sendiri. Di sini ada 2 masjid besar, satu di dalam bandar dan satu lagi di luar bandar. Populasi orang Islam di sini hanya sekitar 2,000 orang sahaja. Jangan lupa, di sini antara air minuman paling bersih dan tulen di dunia. Direct dari mata air semula jadi, glasier dan sumber bawah tanah. Jika korang pernah pergi ke Iceland, sila komen di bawah ini.